Kawan akhirat, kawan yang setiap kali kita tengok dia, soalan pertama dia tanya semayang lagi. Semayang dah 3.30 ni. Oh tak lagi. Itu kawan akhirat. Kawan yang kalau kita tergelincir satu hari nanti wal'iyadzubillah dalam neraka, kawan ni yang ahli syurga ni, dia boleh cari kawan dia yang tak ada dalam syurga nanti untuk diselamatkan, diberi syafaat, tarik masuk dalam syurga. Sehingga ahli neraka kehairanan, adakah dia masuk syurga kerana dia anak Rasul? Apakah dia masuk syurga orang bagi syafaat kerana dia anak Nabi? Bukan. Sebab kawan dia dulu di dunia orang soleh, ahli syurga. Kawan tu datang, panggil, bawa dia masuk dalam syurga. Subhanallah. Yang ni persahabatan yang Nabi ajar.